Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang disayangi. Hari ini pengetua ingin berkongsi satu hakikat yang sangat indah tetapi pada masa yang sama sangat berat untuk dipikul. Anak itu hiasan dunia dan pada masa yang sama anak itu amanah yang sangat besar. Ibu bapa sekalian, bila Allah beri kita seorang anak, dia bukan beri mainan. Dia bukan beri kebanggaan kosong. Dia bukan beri sesuatu untuk ditunjuk kepada dunia. Tidak. Dia beri kita amanah. Amanah untuk dijaga, amanah untuk dibimbing, amanah untuk ditanam nilai. Dan amanah ini akan ditanya semula kepada kita. Wahai ibu ayah yang pengetua hormati, kadang-kadang dalam kesibukan bekerja, mengejar rezeki, mengejar masa, kita terlupa bahawa anak itu bukan sekadar hidup bersama kita, tetapi bergantung kepada kita. Kita marah, kita naik suara, kita kecewa, kita penat, tapi anak itu tetap memandang kita sebagai pahlawan mereka, pelindung mereka, sumber keyakinan mereka, tempat mereka kembali bila dunia terlalu berat. Pengetua ingin tanya satu soalan. Jika bukan kita, siapa lagi yang akan membentuk mereka? Anak yang kita tegur hari ini, itulah anak yang akan membentuk masa depan besar suatu hari nanti. Anak yang kita ajar hormat akan membesar menjadi insan beradab. Anak yang kita ajar solat akan membesar dengan hati yang terjaga. Anak yang kita ajar sabar akan membesar menghadapi hidup dengan tenang. Anak yang kita beri kasih akan membesar menjadi manusia penyayang. Tuan-tuan dan puan-puan, anak memang hiasan dunia. Mereka buat rumah kita ceria, hidup kita bernyawa, hati kita lembut. Tetapi jangan lupa, di sebalik hiasan itu ada amanah yang Allah letakkan di bahu kita. Amanah untuk memuji bila mereka betul. Amanah untuk membetulkan bila mereka salah. Amanah untuk memeluk bila mereka jatuh. Amanah untuk memaafkan bila mereka tersilap. Amanah untuk tidak melepaskan mereka walau apapun keadaan. Pengetua ingin pesan terakhir, anak yang dijaga dengan iman akan membesar, membawa cahaya. Dan sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai ibu bapa memperoleh kekuatan untuk menjaga amanah besar ini dengan penuh kasih dan hikmah. Terima kasih semua. Semoga Allah memberkati setiap langkah kita sebagai ibu bapa. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua ibu bapa yang dirahmati. Hari ini pengetua ingin mengajak kita semua merenung sejenak tentang satu perkara yang mungkin kita selalu buat tetapi jarang kita hargai. Itulah dia kasih ibu bapa. Ibu bapa sekalian, kita mungkin tidak sedar bahawa setiap pelukan, setiap kata yang menenangkan, setiap doa yang kita bisikkan pada anak setiap malam, semuanya itu adalah berkat. Berkat yang memberi kekuatan kepada anak walaupun kita tidak nampak dengan mata. Bila anak pulang dari sekolah dalam keadaan sedih dan kita peluk mereka, hati mereka sembuh. Bila anak gagal dan kita kata, tak apa, cuba lagi, jiwa mereka bangkit. Bila anak buat silap dan kita maafkan tanpa menghina, harga diri mereka terselamat. Bila anak penat belajar dan kita duduk di sebelahnya, mereka rasa dunia ini masih ada tempat selamat. Ibu bapa sekalian, mungkin kita rasa kasih kita hanya kecil, tetapi bagi anak kasih itu sangat besar. Pengetua ingin ingatkan, anak membesar dengan makanan, tetapi jiwa mereka membesar dengan kasih sayang. Kasih ibu bapa menjadikan anak yakin, boleh berani, sabar, penyayang, kuat dan kuat menempuh hidup. Dan bila mereka dewasa nanti, mereka akan ingat bukan hadiah, bukan mainan, bukan pakaian, tetapi cara kita menyayangi mereka. Dalam dunia yang penuh cabaran ini, anak memerlukan tempat untuk kembali. Tempat itu bukan guru, bukan kawan, bukan media sosial. Tempat itu adalah kita, ibu dan ayah. Tuan-tuan dan puan-puan, pengetua ingin pesan, kasih ibu bapa itu bukan hanya perasaan tetapi doa yang menjadi benteng hidup anak. Dan bila Allah redha dengan kasih itu, hidup anak menjadi mudah, masa depan anak menjadi cerah, akal anak menjadi bijaksana dan hati anak menjadi lembut. Akhirnya, kasih itu bukan sahaja berkat kepada anak
tetapi kepada keluarga seluruhnya. Sebelum pengetua akhiri, jika video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel pengetua supaya lebih ramai ibu bapa menerima kekuatan untuk memberi kasih terbaik kepada anak mereka. Terima kasih semua. Semoga kasih kita menjadi berkat dunia dan akhirat.